Assalamualaikum, ini adalah resepi roti telur versi yang lebih siap. Okey, sapukan dulu bekas-bekas ni dengan minyak zaitun supaya dia tak melekat nanti. So, inilah bahan-bahan yang saya gunakan. Saya gunakan 3 keping roti gardenia yang wholemeal atau grain tu biasa kalau beli kat luar. Yang kita gunakan plastik hijau, okey. Dah potong dadu-dadu cantik-cantik tu, susunlah dalam bekas tu elok-elok. So sedang-sedang lah, dapatkan 3 bekas saja. Dan kita potonglah bahan-bahan dia yang kita nak letakkan nanti. Sini saya pakai lada benggalau 3 warna. Colourful sikit lah, hijau, merah dan juga kuning. Saya ada juga tomato. Saya potong dadu juga tomato, ada daun bawang. So selera Melayu sikit, kita letaklah cili padi, okey. Dah tu susunglah dalam bekas-bekas tadi tu semua bahan-bahan yang kita telah potong tu. So nampak colourful kan, nampak cantik, kita nak makan pun nampak selera. So makan menu sihat ni memang sangat-sangat simple sebenarnya, nak buat sangat-sangat senang. So cukup dengan warna-warni dia. So pecahkan telur, letakkanlah dalam bekas tu, susung elok-elok, okey. Dah dapat dah 3 biji telur juga. So pecahkan semualah, senang saja. Tu kita letak parisa lah, letak lada hitam sedikit, letak garam secukupnya. So kita nak campurkan timur dengan barat, saya letakkan sedikit cheese. Ini pakai cheese mozzarella, okey. Kita bakar dalam oven lebih kurang dalam 190 darjah Celsius, lebih kurang dalam 15 ke 20 minit. So ini dah dia hasilnya, roti telur versi saya, versi yang lebih sihat. Selamat mencuba daripada saya, roti telur. Jangan lupa untuk subscribe.